Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk video hari ni aku nak review satu produk LED headlight untuk Honda Civic FD dari brand Narva. Ini guys, Honda Civic FD tahun 2006 sehingga 2011. Kalau spek 1.8 tak ada HID ataupun LED headlight, tapi kita cuma ada lampu halogen saja. So produk ni memang sesuai dan aku recommendkan untuk semua Honda Civic FD 1.8. Kalau Civic FD 2.0, sistem dia dah main dengan satu HID headlight. Okey, aku akan tunjuk cara nak pasang LED bulb ni dekat Civic, tapi secara ringkas lah pada yang nak buat secara DIY dekat rumah. Jadi kalau hampa tak pandai, hampa boleh pasang dekat kedai aksesori kereta. So proses dia just plug and play, tapi selepas pasang tahap ketinggian ataupun rendah lampu tu mesti di adjust. Untuk pasang lampu di sebelah kanan tu, tayar kita ni kena pusing di sebelah kiri sebab kita nak akses di bahagian bawah sini. So untuk sebelah kiri, tayar kita kena pusing di sebelah kanan. Tapi apa, kena selak daun pisang sikit untuk nak dapatkan dia punya lampu tu. Okey, dekat mana pula kita nak adjust lampu tinggi dan rendah? So kalau boleh tengok dekat situ ada satu skru dan kita kena gunakan satu screwdriver yang bersaiz panjang macam ni. Untuk naik pusing sebelah kanan, untuk turun pusing di sebelah kiri. Ataupun hampa boleh tengok video aku dekat atas ni macam mana aku adjust lampu tinggi dan rendah. Alright, tapi sebelum kita ke waktu malam untuk test lampu ni, pastikan hampa tonton video ni sampai habis sebab di hujung video ni aku akan bagi detail spek lampu ni, dekat mana nak beli, dan ada sesuatu tawaran istimewa dekat hampa. Apa benda tu? Ada harga diskaun ke? Kena tunggu tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like video ni dan share dekat kawan-kawan semua. Jom. Untuk spek lampu Honda Civic FD kita ni, dia pakai kod HB3 ataupun HB4. Yang paling tepat ni ialah HB4. Kita keluarkan lampu yang lama, dia ada kod kat bawah ni guys, HB4. So inilah lampu yang lama lah, bulb yang lama daripada yang asal. So make sure nak beli lampu LED kena pakai kod HB4 untuk Honda Civic FD. HB4 Narva ni dia main dengan 6500K, yang mana cahaya dia lebih putih dan dia adalah sejenis range performance LED, memberi lebih jarak cahaya ketika memandu. Reliable performance sebab dia ada dual heat dissipation, cahaya lebih jitu, precise beam pattern. Of course dia lebih safety semasa memandu sebabkan cahaya dia terang dan tidak mengganggu pemandu lain. Okey, macam mana nak beli ni? Hampa kena layari web www.auto2u.my untuk dapatkan LED ni guys. Ada special offer untuk pembelian satu set LED ni ataupun mana-mana set LED model kereta lain, tak kisah, bukan setakat Honda Civic saja, termasuk semua jenis kereta. Untuk satu pembelian anda akan dapat satu free gift LED T10. Ini bagi free gift guys. Harga dia lebih kurang RM40. T10 ni untuk lampu kecil. Dan untuk pembelian kedua mana-mana LED headlight, hampa akan diberi satu free gift Kawak anti-rain 250ml macam gambar ni. Barang ni berharga lebih kurang RM55. So berbaloi ke tak? Baloi kan? Nak lagi? Bukan itu saja, untuk lagi best, hampa kalau guna promo code ni, aku akan bagi diskaun semasa membeli nanti di auto2u.my. Berapa diskaun nak? 5%? 10%? 20%? Aku bagi 25% diskaun guys. Guna promo code SEBAK25 untuk dapatkan diskaun sebanyak potongan 25%. Aduh, banyak tu guys. Hampa kena bagi jadi saja. Shipping cost pula macam mana? Shipping cost di semua semenanjung Malaysia free of charge, tapi di Sabah dan Sarawak tambah RM8 saja guys. Promosi ni bermula 27 September sehingga 7 November 2021. So hari ni sudah start guys. Boleh masuk dan shopping sekarang. Jangan lupa untuk guna promo code SEBAK25 untuk dapatkan diskaun potongan harga. Itu saja guys untuk video ini. Video ini sponsor oleh auto2u.my. Terima kasih. Bye.
Okay, Assalamualaikum. Hari ni video yang agak unik sikit. Kita buat video di tengah malam supaya aku dapat test satu produk daripada Narva, lampu LED. Okey, ini adalah visual kepada anda yang nak tengok review untuk LED produk Narva ni. Boleh tengok dekat depan tu macam mana kecerahan suluhan daripada bulb LED menyuluh di bahagian hadapan. Okey, kalau kita tengok kat sini, sebelah sini ada FC. Okey, tengok cahaya FC tu dengan kereta aku. Okey guys, jom kita duduk side by side dengan Honda FC. Nak tengok kecerahan dia. Alahai, dia potong pula. So video malam ni aku akan bawa pusing-pusing dekat kawasan yang macam ada gelap sikit, lorong-lorong yang gelap. So kita akan tengok lah macam mana kecerahan dia punya suluhan lampu daripada LED brand Narva ni. Alright guys, untuk info, lampu ni telah pun di adjustkan supaya tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Sebab apa? Sebelum ni yang lama aku menggunakan HID tu agak tinggi. So suluhan lampu tu, cahaya tu dia tak betul-betul dekat atas jalan kan. Sebab tu kita tak nampak sangat. Kali ni aku dah adjust turun sikit. So lagi bagus sikit lah, better lah. Kawasan ni pun dah agak gelap, tapi ada lampu LED ni dia boleh menyuluh semua objek-objek bersebelahan dengan kereta ni, di hadapan dan juga di sebelah tepi kiri dan kanan. Tak ada masalah guys. Okey, kita akan pergi ke tempat yang gelap sikit di hadapan ni. Kita duduk di ruangan yang gelap. Dia punya suluhan dia, kalau kita duduk di hadapan kereta kan, tak menyakitkan mata sangat. So far aku tak sakit mata. Walaupun aku duduk di hadapan betul-betul dengan lampu dia menyuluh di mata aku, tapi aku tak dapat rasakan kesakitan mata tu lah. Jadi LED ni adalah selamat untuk digunakan kerana tak memilaukan mata pemandu-pemandu yang bawa kereta di hadapan kita, berbanding dengan lampu HID yang agak tinggi dan sakit mata. So kalau kita tengok kat sini, cahaya dia boleh sampai ke hadapan sana. Tak ada lampu kat situ tapi boleh sampai ke tiang yang ada lampu sana. Tu agak jauh guys, memang jauh sangat. So aku nak tunjuk satu lagi produk daripada Narva ni. Dia ada satu lampu kecil T10. Alright, ini adalah T10 Okay, lampu kecil untuk Civic FD. Oh guys, memang terang. Dia punya respon untuk lampu ni memang cepat sebab dia LED. Sekali kita buka, terus menyala. Okey, berbanding dengan HID untuk permulaan kita on tu dia agak lambat, tapi selepas dah lama kita on, kita tutup, kita buka semula, dia cepat jugalah. Tapi untuk LED, terus boleh nampak lampu tu nyala dengan cepat. Okey, itu saja review untuk di waktu malam.